Dah kerja lebih 10 tahun, tetapi dalam simpanan akaun bank tak sampai RM1,000. Tak rasa pelik ke? Tapi realitinya, ramai orang macam tu. Dan mungkin kita sendiri pun termasuk dalam golongan begini. Kenapa benda ni boleh jadi? Salah satunya sebab kos sara hidup yang tinggi. Bila gaji kita naik, komitmen pun cepat naik. Jadi kita mula buat hutang rumah, hutang kereta, anak-anak sekolah, belanja harian dan sebagainya lah. Dan masalah utamanya adalah duit kita mudah cair. Kita simpan duit dalam bank, lepas 2 minggu cuma tinggal RM10 saja. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab simpan duit dalam bentuk tunai ni sebenarnya tuan-puan, kita senang nak keluar dan kita cepat tergoda. Sebab itu antara strategi yang saya jumpa dan ramai juga orang di luar sana, mereka alihkan sebahagian simpanan mereka bukan lagi dalam bank tetapi dalam bentuk emas. Kalau tuan-puan nak konsisten menabung duit, sebenarnya tak susah pun, tapi tuan-puan kena pandai alihkan sebahagian simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal begini. Kita tak perlu nak ada gaji yang besar untuk kita mula menabung. Cukup dengan strategi yang betul, kita boleh kukuhkan simpanan kita melalui menabung dalam bentuk emas. Tak boleh belanja pas simpanan emas, saya ada pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Emas yang saya masukkan adalah emas fizikal, iaitu tuan-puan boleh menabung serendah RM100 di dalam akaun emas Gap Public Gold. Public Gold memberi kemudahan kepada kita untuk menabung dalam bentuk emas begini. Dan kalau tuan-puan termasuk dalam golongan yang sudah bekerja berbelasan tahun tapi susah nak menabung duit, cuba alihkan simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas. Tuan-puan akan rasai kenikmatan menabung emas berbanding tuan-puan menabung duit.